Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini 16 bulan 7, saya akan ke Bukit Jalil kerana ada separuh akhir antara Negeri Sembilan dan juga MPPJ. Tapi dalam perjalanan ni kita akan berhenti dulu di Sembang 2. Kita akan mohon sokongan daripada Persatuan Hoki Negeri Sembilan untuk kejohanan U10 pada 8/8. Belum kita ke next step untuk kelulusan daripada MSc. Okey, tengok video sampai habis. Tentukan follow, like dan komen. Kita selesai dengan Persatuan Hoki Negeri Sembilan untuk mendapatkan kelulusan, untuk mendapatkan sokongan untuk kita hantar kepada MSc untuk dapatkan kelulusan untuk kejohanan U10 pada 8/8. Okey. Okey, sekarang berada di Bukit Jalil. Surat untuk MSc pun kita dah settle. Jadi kejohanan U10 ni akan ada kelulusan daripada MSc atas sokongan Persatuan Hoki Negeri Sembilan, dan juga akan membuat dapat kelayakan untuk PJSK untuk sekolah. Okey. Terima kasih atas support. Terima kasih semua.